Alhamdulillah hak Supi dok tunjuk kita tengok ni bunga. Orang panggil jambu kayu ataupun jambu papel. Allah, banyak lebat. Lepas tu dia luruh bulu dia tu. Bulu bunga dia luruh ni. Bulu bunga dia luruh. Lepas tu bulu bunga tu kau siap gapo weh? Nanti Supi nak ambil dulu lah. Ambil buah dalam pinggir dulu. Bulu bunga, banyak ni bulu bunga dia. Ada dekat di dalam kayu. Okey nah. Boleh dah ni. Satu sudu ni. Sikit lagi. Okey, ni nah. Bulu bunga jambu papel campur dengan halia boleh buai lemak dalam darah. Cabut kolesterol dalam darah boleh. Lepas tu lagi dia buat begitu sembuh sakit perut boleh. Alhamdulillah. Nah, Supi ambil bunga dia ni. Mari. Lepas Supi nak minta basuh sikit. Basuh sikit. Lepas lagi kita bubuh dalam. Kita basuh sikit lah. Takut ada pasir. Takut ada. Dia tak ada gapo. Dia di dalam kayu taki bimbel takut. Tapi dia ada pokok. Orang panggil kata jambu papel. Dia ada pokok jambu papel. Ambil bunga dia hak luruh ni. Mai buat teh. Nak jemur kering pun boleh. Dia sembuh sakit perut. Lepas tu yang kedua. Dia buat begitu. Buai kolesterol dalam darah boleh. Tapi satu lagi kalau kita kena bubuh. Ni Supi dok pergi ni. Orang panggil halia. Supi dok pergi halia ni kita kerak halia tu baik. Satu biji besar ibu tangan. Besar ibu tangan nah. Boleh besar ibu tangan kita koyak ataupun upah kulit dia, kita bubuh sekali. Lagi kita rebuh. Kita upah kulit dia, kita potong sikit dia kecil. Dah ni, lepas lagi kita bubuh. Bubuh sekali dengan dia. Okey. Supi nak bubuh hai 2 gelas. Hak ni kalau ada boleh buat salur. Sebab dia sembuh sakit perut. Yang kedua, dia buai kolesterol dalam darah boleh. InsyaAllah nah. Pop. Okey. Dia sembuh sakit perut, lepas tu dia buai kolesterol dalam darah. InsyaAllah mudah-mudah. Kolesterol dalam darah ni sebenarnya kolesterol dalam darah ni mudah, tak ada payah kali lah. Kita jangan makan lemak, lepas tu makan benda-benda hak boleh basuh dia. Seperti halia. Hak boleh basuh dia ni 2 perkara. Masak panas. Pedah. Masak dengan pedah ataupun masak dengan panas. Dia boleh lemak, boleh buai. Sebab tu buat kita hirup sup tu. Kita sup tu dia panas, dia tak nampak lemak. Sebab lemak ni dia itu panas tu dia pergi peracun lemak. Tapi bila sup tu pergi bubuh dalam peti sejuk, tak berani nak makan. Makna kata kita hirup masuk tu, kita hirup lemak masuk pergi dalam tu. Kita hirup bila kita makan nasi sup tu, Allah sedap. Sup atau hirup air dia, air sup tu. Sedap. Tapi bila dia turun dalam perut kita ni, dia jadi kerah, jadi lemak. Lemak tu pergi gantung di usus, lemak tu pergi gantung di takah hati, lemak tu pergi gantung di pundi kecing, pundi perut. Banyak perkara. Sampai slow-slow sikit nah. Lepas tu cara nak makan tu, makan sup lama-lama sekali, jangan istiqamah sangat. Yang kedua, lepas pada makan nasi ataupun makan sup tu, minum air panas. Jangan gaduh minum air sejuk nah, mudah-mudah. Lepas tu jangan acak sangat lah. Dia jadi lemak dia payah. Nah, bunga dia, bulu bunga dia ni merah-merah tu. Tu. Bulu bunga dia tu merah-merah. Lepas tu dengan halia. Supi nak buka tengok halia tu merah-merah tu. Tu dengan halia. Ni nah. Ni bunga dia. Lepas tu halia duk di dalam nah. Mudah-mudah. Kita minum kalau kita ada tu kita buat tiap-tiap hari, tak ada apa. Hari 2 kali sehari sebab bunga dia bukan ada. Tapi nak molek sekali, kita ambil payung, ambil gapo tu, tadah dia ambil mari. Lepas kita jemur kering di bawah bombong.
kita taruh dalam botol. Belakang hari kita nak minum, kita rebus dengan halia. Mudah lah. Sebab kalau tinggal belah ni tu, dia habis botol dia diburuk punah. Tapi kalau kita jemur kering ni tak apa. Jemur bawah bombong. Jangan jemur, orang panggil kata video tu bertepuh dengan cahaya matahari. Itu tak boleh lah. Oh, sedap. Kelak-kelak. Pedas-pedas sikit-sikit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah. Senak perut ataupun nak buat kolesterol dalam darah 2-3 kali minum tu tak ada gapo. Ya sehat lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.